Nampak dia keluar meleleh-leleh kat bawah ni. Aku hanya gunakan dua alat ni. So mula-mula sekali kau pulas sampai habis. Longgarkan yang kat sini. Kau nampak tak? Yang ini sebenarnya boleh buka ni. Kita boleh cabut, tolakkan dia ke atas. So dah longgar, tolak dia sampai atas. So korang lilit. So kita tak boleh nak tutup dia sebab dah tebal kat sini kan. Apa yang kita kena buat? Kita turunkan dia ke bawah. Nampak? Bila kita turunkan dia, automatik ni dia punya tape white tape tadi masuk ke dalam. Sampailah kita punya ni yang kita buka tadi, dah boleh ikat kat sini. Okey guys, dah siap. Macam senang tak? Kalau kata berlaku lepas ni, kau boleh cuba cara ni sekali lagi. Dan kalau tak boleh, nampak gaya, terpaksalah kita pecah dan tukar yang baru. Tapi okey lah kan? Kalau cara macam ni pun boleh tahan bertahun-tahun. Jimat dan mudah. Siapa nak bagi kan?